Saya ni seorang orang lama yang agak sentimental dan nostalgik lah kan. Pertama, kenapa saya tak bertanding? Okay, rakan-rakan media saya telah kongsi beberapa kali. Saya ni seorang orang lama yang agak sentimental dan nostalgik lah kan. Sebagai pendiri parti, saya nak tengok parti ni kuat, parti terus stabil. Berbeza dengan pemilihan lepas-lepas, pemilihan kali ini keadilan jadi kerajaan. Sebelum ni tak. Keadilan cuma kerajaan negeri di Selangor dan Negeri Sembilan, tapi impaknya kurang berbanding sekarang. Jadi keutamaan saya lebih kepada menjaga kestabilan, menjaga perpaduan dalaman parti. Jadi saya ikhtiarkan dengan mengadakan engagement yang berterusan dengan saudara Fizi, dengan Izzah, dengan Amir, semualah pimpinan utama. Tugas saya untuk menyederhanakan. Sebab pendirian yang saya pegang adalah pemilihan dalam parti bukan us versus them. Ya, pemilihan dalam parti ialah we are together.